Pada Hari Raya Aidiladha yang lepas, Malaysia dikejutkan dengan satu berita yang sangat pelik, sangat membingungkan dan sangat membimbangkan. Nak tahu apa? Tonton video ni sampai habis. Fahmi Reza, seorang artis grafik, aktivis dan ikon seni satira Malaysia, sekali lagi menjadi mangsa tindakan yang pada zahirnya nampak seperti menyalahgunakan kuasa. Bayangkan pada hari lahirnya sendiri, pada hari raya, beliau ke KLIA untuk ke Singapura. Katanya ada Chopin band kegemaran beliau lah. Dan beliau beli tiket flight, dah siap semua dokumen, tapi bila dah sampai kaunter immigration, beliau ditahan. Beliau dipanggil ke pejabat immigration, diminta salinan boarding pass dan tiket flight, diminta untuk cetak walaupun mereka ada printer, dipaksa ke sana dan hanya untuk dapatkan salinan yang sepatutnya boleh diproses terus je pun. Akhirnya selepas penat bekerja sana sini ke satu tempat lain, pegawai memberitahu, maaf, Bukit Aman tidak membenarkan kamu keluar negara. So, Fahmi Reza ni pun tanya, apakah salah dia? Kan sebenarnya sampai tak boleh keluar negara. Dan jawapan yang diberikan kepada immigration tu kepada dia, kena tanya Bukit Aman sendiri. Itulah jawapan yang bukan sahaja tidak profesional tetapi sangat menakutkan dan mengelirukan. Kerana bila seseorang boleh disekat kebebasannya tanpa sebab yang rasmi, tanpa surat hitam putih, tanpa proses undang-undang yang adil, itu bukan lagi Malaysia yang kita perjuangkan. Yang lebih memelikkan lagi, Ketua Polis Negara sendiri mengeluarkan kenyataan tiada sekatan rasmi, hanya senarai pemantauan pergerakan sahaja. Soalnya bila masa sistem negara ini menjadi begitu tidak telus. Kalau tiada arahan rasmi, kenapa boleh tahan orang daripada naik flight? Apa maksud pemantauan dan siapakah yang tentukan siapa yang layak untuk dipantau? Tak silap beberapa bulan yang lepas, Fahmi telah dihalang untuk masuk ke Sabah. Kali ini beliau dihalang untuk keluar negara pula. Untuk ke Singapura je pun. Dan semua ini berlaku selepas beliau melukis karikatur kritik pelantikan TYT Musa Aman dan kepimpinan Kerajaan Madani itu sendiri. Adakah ini satu kebetulan atau memang suara mengkritik sedang disenyapkan secara perlahan-lahan? Inilah persoalan yang patut kita semua tanya. Kalau seorang artis boleh disekat sebegini hanya kerana lukisan beliau, bagaimana pula dengan rakyat biasa macam kita kalau nak bersuara? Kerajaan Madani selalu laungkan kononnya meraihkan perbezaan pandangan kononnya, tapi tindakan seperti ini menunjukkan sebaliknya. Kita tak perlukan kerajaan yang hanya mahu dengar pujian sahaja. Kita perlukan kerajaan yang boleh menghadap kritikan juga. Kerajaan yang matang, yang bukan mudah tersinggung. Kerajaan yang telus, bukannya berdolak dalik. Apa yang berlaku kepada Fahmi Reza hari ini bukan sekadar isu peribadi. Ini adalah amaran kepada anda semua bahawa kebebasan boleh dirampas tanpa sebab, tanpa notis, tanpa ruang untuk kita membela diri. Dan kita sebagai rakyat tidak boleh berdiam diri kerana hari ini adalah Hari Fahmi Reza. Esok mungkin siapa saja di antara kita boleh berlaku seperti apa yang berlaku kepada Fahmi Reza. Saya ulang sekali lagi, jika benar Malaysia ini adalah Malaysia Madani, maka buktikanlah. Hentikan budaya menekan suara rakyat. Hentikan ketakutan terhadap seni dan kritikan. Dan sehingga kini, kita tak tahu jawapannya. Apa salah Fahmi Reza sebenarnya? Okey guys, sampai di sini saja ulasan saya. Terima kasih kerana sudi menonton sampai habis video saya. Jangan lupa guys, kalau korang setuju, like, komen kalau ada pandangan, share kalau rasa video ni sangat-sangat bermanfaat. Dan yang paling penting, tolonglah subscribe untuk terus cakna isu semasa politik negara kita. Jumpa lagi di video yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum dan jaga diri anda baik-baik.